Motor ni dia datang susah hidup. Dia hidup, semen tak lekat, mati. Nak start susah. Sekejap lagi kita buka tengok apa yang masalah. Okey, dah siap buka. Dia punya head valve bocor. Sebab tu timing dia tak lekat. Lepas dia susah hidup. Tapi kalau dah nampak karbon macam ni, kata-kata ni, maknanya block dia dah longgar tau. Gap dia dah luas. Block memang kena tukar. Kalau kita gerembai saja, okey, boleh. Tapi tak lama dia akan jadi balik timing tak ada. Sebab kompres block dah kurang. Dia punya apa, pembakaran pun dah tak cantik sebab ada karbon macam ni. Dia kalau motor normal dia takkan ada karbon macam ni. Ni maknanya bahan bakar dibakar tak habis.